Okay, hai, Assalamualaikum. Kita akan sambung part 2 untuk kita buat setup di bahagian printer driver. Okay, first kita kena pergi ke bahagian control panel. Okey, di bawah hardware and sound ni ada view devices and printer. So kita cari driver yang kita dah install. Okey, dalam kes saya ni saya punya mesin model Konica Minolta C368. Okey, right click, printer properties, dan kita pergi check dekat configuration dulu. Okey, make sure dia punya model betul. Kalau model dia 258 atau 308 kita boleh tukar. Tapi mesin saya betul C368. So paper source unit ni kalau kita ada tray 3 dan 4 kita boleh pilih, dia ada pilihan lah. So dan kita scroll ke bawah lagi, kita check yang paling penting dekat bahagian air contract ni enable. Lepas tu dengan user authentication ni kena on. Make sure benda ni betul lah. Ok, dah selesai kat sini, kita pergi ke advance, printing default, basics, dan kita check dekat use authentication / air contract ni. Ok, make sure nama betul. So Syukri bahagian department technical betul, password dia make sure betul, dan kita cuba verify. Ok, dah succeed. Ok, dan apply, dan kita boleh test print tengok. Okey, misi berjaya. Sekian, terima kasih.